Benda gaib bukan sebagai gaib. Gaib aku sebut. Kalau gaib orang tu sebut, orang ni sebut, tak usah percaya. Percaya aku, hak Nabi Muhammad sebut, aku sebut neraka. Benda tak dapat lagi, tak apa. Tapi mungkin nak terima kerana Nabi Muhammad sendiri sebut malaikat. Orang lain tak biar. Tapi dah Nabi Muhammad sebut malaikat ni ada, mungkin nak percaya. Malaikat ni kerja dia perhati, rekod itu kita apa semua sekali. Syarat yang pertama percaya benda gaib. Jadi sebab tu kita sebut dalam demokrasi tak ada sebut benda gaib. Dalam nasionalis tak ada sebut benda gaib. Dalam apa lagi? Sosialis tak ada sebut benda gaib. Dalam komunis tak ada sebut benda gaib. Maka syarat pertama orang tu Quran ni jangan nasionalis. Jangan demokrasi, jangan demokratik, jangan itu. Tu Quran. Quran ni ada belakang tu. Hak benda komunis nak pun adalah Quran. Benda hak nasionalis nak pun adalah Quran. Benda hak demokrasi nak pun adalah Quran. Maka tak ada pasal-pasal kita ambil siapa syarat balik pun. Tak ada pasal-pasal. Ambil Quran. Itu syarat pertama. Quran pimpin kita ialah iman bil ghaib.